Saya ada terbaca satu perkongsian mentor tentang emas dan cerita ini menarik sangat untuk saya kongsikan dengan tumpuan. Sekitar tahun 2006, mentor saya pernah berniat nak beli sekeping satu dinar emas yang beratnya 4.25 gram. Beliau pergi bertanya harga. Berapa harga satu dinar? Apanya yang lebih kurang RM300. Terus mentor saya terkejut. RM300. Kecil macam ni je RM300. Kata mentor saya. Akhirnya mentor saya tak jadi beli. Sebab masa tu mentor saya rasa RM300 tu mahal. Tapi cuba fikir. Kalau sesuatu harga yang kita anggap mahal dulu, hari ni harganya dah jauh lebih tinggi. Sebenarnya apa yang kita tunggu? Inilah dia perangkap yang ramai orang buat bila nak mula simpan emas. Nanti dululah. Tunggu harga emas murah sikit dululah. Masalahnya berapa harga yang kita panggil murah? RM170 1 gram dulu pun pernah dianggap mahal. Bila harga sudah naik jauh lebih tinggi, tiba-tiba kita pandang semula yang RM170 tu dan kata, Aduh, murahnya emas masa tu. sebab itulah mentor saya pernah beri satu prinsip yang sangat menarik. Harga emas tak akan terasa murah selagi kita belum membuat belian pertama. Bila kita dah mula, barulah kita mempunyai benchmark harga sendiri. Kita mula faham pergerakan harga. Kita tahu bila harga sedang tinggi. Kita tahu bila berlaku penurunan. Dan yang paling penting, kita dah pun mula membina simpanan. Jadi, kalau bajet belum besar, tak perlulah tunggu mampu beli 10 gram atau 100 gram. Mulakan je ikut kemampuan. RM100 atau 1 gram pun boleh. Yang penting, bukan berapa besar kita bermula. Yang penting, kita bermula. Sebab ramai orang bukan menyesal sebab pernah membeli emas terlalu awal. Mereka menyesal kerana dulu ketika mereka sudah mampu membeli, mereka memilih untuk tunggu harga terendah. Hari ni, kita kata emas mahal. 5 atau 10 tahun lagi akan datang, mungkin kita akan kata macam ni. Kalaulah aku mula simpan emas masa harga macam ni. Jangan tunggu harga yang kita rasa sempurna. Mulakan je dulu. Kemudian tambah sedikit demi sedikit mengikut kemampuan kita. Emas bukan tentang cepat kaya. Emas tentang menyimpan nilai daripada duit yang kita susah payah cari. Follow saya rapat-rapat untuk lebih info dan tips simpanan emas. Emas, pasport kekayaan kita semua.